Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi, cikgu. Kamu semua sihat ke? Sihat. Jadi ada yang ngantuk ke? Ya ke? Baiklah, cikgu nak bagi kamu semua siapkan dulu lah sebelum kita mulakan kelas hari ini. Boleh tak setiap ni daripada kamu tolong urut-urut kawan kamu sebelah, ketuk-ketuk. Jangan ketuk kepada dia pun nanti susah nak faham. Macam tu. Okey, dah. Okey, jadi hari ni cikgu nak kamu semua tahu lah, kita akan belajar secara santai-santai saja. Okey, cikgu akan bagi tahu lah. Pertama sekali kita akan tengok cerita dulu, video dulu yang cikgu akan tayangkan. Cikgu nak kamu semua fahami, ingat dan nanti kamu semua akan ni lah, cikgu akan tanya soalan lah nanti secara rawak, cikgu akan pilih nanti. Jadi faham, ingat dan hayati video yang cikgu akan tayangkan ini ya. Baik, cikgu. Okey. Ya, cikgu akan soal nanti. Okey, baik, selesai video tersebut. Jadi, cikgu nak tanyalah sekarang apa yang kamu faham dari video tersebut? Kita akan mulakan dengan Ifat. Okey, cikgu. Pada pendapat saya, untuk video ini yang saya faham menceritakan paksa dan juga pemangsa, cikgu. Itu saja. Okey, baiklah, sudah duduk Ifat. Syah, boleh bantu? Nak bantu Ifat? Kalau pada pandangan saya, mungkin video ini berkaitan dengan ekosistem laut, iaitu ikan kecil menjadi makanan ikan besar. Lepas tu ada lagi ikan besar jadikan ikan tersebut sebagai makanan juga. Baik, terima kasih kamu berdua. Okey, cikgu akan terangkan lah. Dari video tersebut, kamu semua dah kenal pastilah ada seekor ikan kan? Seekor ikan tu dia jadi mangsa pada ikan lain. Yang mana ikan tu dalam ni lah, perasaan takut kan, dia akan dalam diam semua lah. Jadi cikgu nak bagi tahu kita semua akan belajar apa hari ni. Perasaan. Bukan. Kita akan belajar watak dan perwatakan. Okey, bagus. Sebelum tu cikgu akan terangkan dulu lah apa itu maksud watak dan perwatakan. Watak tu seperti mana kita tahu, kita semua adalah watak dalam dunia sendirilah. Iaitu kita manusia ada macam apa cerita sendirilah dalam kehidupan kita, menggerakkan cerita kita dalam kehidupan kita sendiri.
Iaitu contohlah cikgu baru datang tadi kan. Cikgu baru datang, cikgu masuk kelas, cikgu mengajar. Jadi itu watak cikgu yang sentiasa kamu akan lihatlah, dapat jadi contoh supaya kamu faham. Manakala perwatakan pula bermaksud sifat, tabiat, personaliti, kebolehan dah seseorang yang apa kata yang melihatkan dia punya perwatakan dia macam mana, begitu. Okey, cikgu dah terangkan. Nanti cikgu akan sebelum kita cikgu akan teruskan lagi dengan bahagian cikgu lupa nak beritahu tadi, kita akan belajar cerpen air mata dalam. Kita akan belajar cerpen air mata dalam. Cikgu akan mulakan dengan okey, mari kita belajar watak dan perwatakan dalam cerpen Air mata dalam. Watak pertama adalah bab yaso. Boleh tak cikgu nak minta seorang baca? Ya, cikgu. Boleh. Okey, perwatakan Pak Yasuk. Pak Yasuk seorang tok dalam, mempunyai 3 orang anak, penyayang, cinta akan warisan bangsa, gigih mencari rezeki, pemaaf dan perwatakan yang terakhir ialah taat agama. Okey, terima kasih. Okey, cikgu akan terangkan baliklah. Contohnya Pak Yasuk ni betul lah kamu cakap tadi, tok dalam di negeri Kelantan yang mana beliau ni mencari rezeki melalui jadinya dia selalu buat penghasilan wayang kulit, betul. Dan beliau ni juga merupakan seorang tok dalang yang menyara 3 orang anak lah dengan mencari rezeki dia, saudara anak dia dengan menjadi tok dalang. Beliau juga seorang penyayang yang mana beliau ni menyayangi cucu beliau yang mana cucu dari anaknya yang bernama Sauki yang mempunyai seorang isteri lah. Sauki tu nantilah kita belajar nanti ya. Okey, beliau ni juga menunjukkan rasa cinta akan warisan bangsa lah dengan apa? Dengan menghasilkan wayang kulit dan menghargai warisan bangsa. Dia mengekalkan warisan bangsa lah, macam wayang kulit apa semua tu lah budaya kita kan. Beliau ni juga gigih mencari rezeki dengan penghasilan wayang kulit yang menjadi tok dalang, seorang yang pemaaf dan juga taat agama. Beliau buat apa? Solat lagi, zakat, dan selalu ke masjid. Okey, bagus. Seterusnya adalah watak orang. Boleh tak cikgu nak minta idea untuk baca? Boleh cikgu. Okay, watak Nora ini ialah cinta akan warisan bangsa. Perwatakan yang kedua, gigih menuntut ilmu, berani melakukan perubahan. Tiga, jika lupa, dan terakhir adalah dia seorang yang pandai menari. Okey, baik, tunjuk idea. Terima kasih idea. Teruskan idea. Baiklah, watak Nora ni seperti yang idea dah baca tadi, cikgu akan bagi terangkan balik tak cik. Beliau ni merupakan seorang yang cinta akan, Nora ni sangatlah mencintai akan warisan bangsa yang mana beliau sanggup menuntut ilmu ke negeri lain lah. Yang mana beliau ni merupakan seorang masih pelajar lah, mahasiswa dari universiti, dan masih dalam jurusan beliau sangatlah berminat untuk melakukan kajian tentang wayang kulit. Beliau sangatlah gigih menuntut ilmu, berani melakukan perubahan, iaitu kerana ada dalam cerpen air mata dalam ni tak banyak yang suka, tak banyak lelaki lah, perempuan kan, perempuan yang menjadi tok dalang. Yang mana beliau ni sangatlah berani, menunjukkan beliau beranilah melakukan perubahan, tak nak nampak sama macam orang lain lah. Dan itu beliau ni tinggal di Kuala Lumpur dan merupakan seorang yang pandai menari. Seterusnya watak Pak Ija. Mustika boleh ke? Cikgu kita tolong baca.
bagus. Duduk. Jadi huraian tentang faedah ni pula. Beliau seorang menantu Pak Yasuk, isteri Ustaz Sauki dan memiliki seorang anak lah. Namun beliau ni tak suka anaknya menjadi tok dalang. Dia menganggap apa ni, pekerjaan tok dalang tu pekerjaan yang berdosa, yang memesongkan akidah apa semua lah. Sangat malulah dengan Pak Yasuk ni. Sementara orang lain tu tak malu pun. Tok lebay, tok imam tak kisah pun. Pasal Pak Yasuk ni dia pula yang lebih-lebih. Okey, betul. Okey, seterusnya kita akan beralih pada aktiviti lah. Setelah yang tadi kan, cikgu dekat tangga cikgu sekarang, kamu nampak tak ada apa? Nampak. Okey, sebelum tu cikgu nak agihkan kamu pada 3 kumpulan lah. Dalam 3 kumpulan ni, nanti kamu akan seorang wakil akan dalam kampung ni akan ada watak, dan watak yang secara ni lah, rawak lah, kamu semua akan dapat. Lepas tu kamu akan tampal di depan dan tulis apa yang perwatakan dalam setiap watak ni. Seterusnya seorang lagi akan cerita dekat cikgu lah apa yang dia faham. Macam tu. Jadi cikgu akan agihkan kamu kepada 3 kumpulan. Aidil akan bersama dengan Lisa, Syah akan bersama Masita, dan Ibat akan bersama Mustika. Okey, okey, boleh tak ambil dekat depan ni? Cik Ali kumpulan. Cikgu nak bangun ya, tak apalah. Cikgu. Okey, cikgu akan bagi kamu masa. Okey, boleh bincang-bincang dulu ya. Cikgu bagi masa 5 minit. Cikgu bagi masa kejap je lah. 3 minit. Boleh cikgu. Good. 12 dah. Nanti akan ada dua orang ni lah, dia ahli kumpulan lah. Hadapan akan bagi tahu perwatakan dan watak yang kamu dapat, dan beritahu cikgu apa yang kamu faham. Kenapa tu? Ya, dekatkan dekat depan. Sebab cikgu dah ada tampal dan tertip dekat belakang tu. Okey. Okey, lepas tu kamu akan pakai marker lah nanti. Satu-satu kumpulan ni akan buat supaya tak adalah serentak kamu pening ke apa. Baik cikgu. Okey, bagus Mastika. Kamu boleh ke hadapan lah dengan Syah. Boleh cikgu. Boleh ke hadapan sama Syah ya. Tapi nasihat cikgu Sampai. Kalau nak siap boleh nampak ke cikgu? Nanti dulu. Kita buat satu-satu je kumpulan. Mulai dah siap. Okey, Syah sampai dekat depan. Tapi bijak. Bagi nampak semua dekat kawan-kawan ya. Baik cikgu.
sudah bagi tahu tadi. Menyanyi maka kamu Ifat. Kamu akan bagi tahu perwatakan bagi tulis satu-satu dulu macam yang ringkas-ringkas dulu. Lepas tu nanti kamu sambung dengan ni lah contoh macam kompis dulu. Kemudian lain faham ke? Faham. Okay, bagus. Sekurang-kurangnya perwatakan yang kamu akan ni bagi kat depan ni 3. 3 saja. Sekurang-kurang lah. Kalau boleh 3 je dah kita akan belajar secara ni lah ringkas je lah hari ni. Baik, cikgu. Okey, masuk. Sudah, cikgu. Okey, bagus. Okey, siapa nak terangkan dekat cikgu ni? Masih tak ke? Okey, Masih tak bagi tahu cikgu kenapa Nora ni seorang yang gigih menuntut ilmu. Nora ni gigih menuntut ilmu. Dia merupakan pelajar universiti. Lepas tu dia nak juga tuntut ilmu bersarangan dengan Pak Yasop. Betul. Kan? Ah, Terusnya. Seterusnya, Nora ni juga seorang yang cinta akan warisan bangsa. Dia nak teruskan Ilmu. ilmu perlarangan yang telah diajar oleh Pak Yasop supaya tidak berpuluh dalam malam supaya masih ada pada zaman sekarang. Okey, dah Dan siap. pada masa akan datang. Dan yang ketiga, Nora ni seorang yang berani melakukan perubahan. Dia ni berani melakukan perubahan walaupun dia perempuan, dia berani nak buat perubahan menjadi seorang penalang. Kalau kita tahu kan perempuan tak banyak menjadi seorang yang penalang, tapi dia berani nak buat perubahan tu dia dah jadi seorang penalang. Menuntut ilmu dengan Pak Yasop. Okey, terima kasih. Siapa dia tak padam yang ni, nanti kumpulan lain akan lekat ni apa tu? Dekat gambar lain lah. Biar tak apa dapat gambar letak je kat gambar. Gambar je letak. Kita akan teruskan dengan kumpulan lain ni. Kenapa cikgu buka faedah tu senanglah kamu dapat jawapan. Dah tadi dah dapat juga. Salah cikgu lah hari ni kan. Apa cikgu lagi pun kamu semua akan ingat lah. Ada soalan lagi. Boleh cikgu. Okey, teruskan dengan kumpulan Ifat. Yeah. Pak Yasop.
perkara kulit yang merupakan warisan bangsa di negeri Kelantan. Bagus. Yang ketiga, Yang ketiga, Pak Yaasob merupakan seorang yang taat pada agama. Putrinya, dia rajin melakukan solat 5 waktu di masjid dan juga mengeluarkan zakat. Alhamdulillah. Saya minggu depan dah cikgu bawa hadiah. Hari ni cikgu belum sempat lagi, cikgu Rashid. Boleh je. Betul, sebab jam. Bagus, kita alert je. Okey, teruskan dengan kumpulan Azwar Alisa. Okey dah. Jadi watak Pak Rizali perwatakan dia adalah menantu Pak Yaasob kerana Pak Rizali telah berkahwin dengan Ustaz Syauqi dan juga Ustaz Syauqi lah. Kemudian untuk perwatakan yang kedua adalah tak suka namanya menyebut ke dalam kerana Pak Rizali menganggap pekerjaan Pak Yaasob ini tidak berdosa lah macam dalam hati saya berlawan dengan akidah. Untuk mari dengan Pak Yaasob ini pula Pak Rizali menganggap pekerjaan Pak Yaasob sebagai kedalam ini hina dan dalam masyarakat. Okey, bagus. Ada yang bagus. Okey, boleh duduk kat masing-masing. Terima kasih. Jadi kamu semua faham, ingat dan hayatilah apa yang cikgu telah terangkan tadi maksudnya. Terima kasih kerana telah memberikan tumpuan penuh. Jadi kita dah ada dah beri apa? Jadual aktiviti pertama dah selesai. Okey, sekarang kita akan main game pula ya. Cikgu nak sama-sama buka device masing-masing lah. Cikgu akan buat aktiviti yang mana cikgu nak kamu semua masih dalam kumpulan yang sama ya. Masih dalam kumpulan yang sama. 2 orang satu kumpulan. Dan satu device tu 2 orang kongsi. Dan kamu semua akan jawab secara berkumpulan lah. Kita lihat siapa yang paling makan paling tinggi. Nanti minggu depan cikgu akan bawa hadiah lah. Kita akan mula ya. Tak boleh masuk ke? Okey, boleh mula ya. Cikgu akan tekan start game. Kamu semua macam tadi lah. 2 orang satu kumpulan ya. Jawab. 1, 2, 3. Cikgu nak set masa dulu ya. Cikgu bagi masa 3 minit. 3 minit 3 perkataan.
Sampai tadi tempat kedua ni cikgu tak kenal dan tak nak nama student. Okey, Kumpul poin dia. Tak nak nak titik soalan baru. okey, dah selesai kan semua jawab soalan kan? Okey, bagus. Aktiviti 2 dah selesai. Cikgu akan teruskan pula dengan okay, dah settle dah ni. Dah selesai dah jawab kuis ni. Cikgu akan teruskan pula dengan soalan percubaan SPM. Cikgu nak kamu jawab secara berkumpulan lah. Boleh tak? Cikgu nak minta kamu semua salin. Ni, bukan salin lah. Bagi jawapan terus. Tadi yang soalan minta tu lah. Dikatakan satu perwatakan Pak Yasuf berdasarkan petikan cerpen tersebut. Cikgu nak kamu semua jawab macam tadi satu kumpulan 2 orang. Nanti cikgu akan tanya secara rawak siapa yang boleh boleh bagi jawapan dekat cikgu. Nampak kan soalan ke depan ni? Nampak. Baca soalan betul-betul, faham. Ingat apa yang kamu dah buat tadi. berhenti. Okey, masa dah tamat. Yang belum siap tu tak apalah. Nanti cikgu akan tambah jawapan kamu. Okey, cikgu akan pilih secara rawak ya, sedia. Cikgu akan pilih kumpulan Masitah dulu. Nampak macam dah siap tu. Okey, cikgu. Okey. Satu perwatakan Pak Yasuk berdasarkan petikan cerpen tersebut ialah seorang yang taat akan perintah agama. Contoh, perintah agama perlulah ditaati kerana merupakan tiang kehidupan dalam kehidupan kita. Contohnya,
ya. Cikgu saya dah siap. Susah. Jadi apabila ingat masa lagi lah, cikgu akan minta Mas Izzat bacakan. Ya, ni apa minggu depan kita jumpa lagi. Nanti orang lain pula akan ganti kamu. Okey, baik cikgu. Okey. Berdasarkan refleksi kita pada hari ini, perkara yang saya pelajari hari ini ialah berkaitan dengan watak dan perwatakan dalam cerpen Air Mata Dalam, iaitu watak Fahyasuk, Nora dan Faizah. Oleh itu, perkara yang saya minati dalam pembelajaran hari ini ialah kuis. Saya dapat bermain kuis bersama dengan adik kumpulan saya, Syafiqi. Jadi, pembelajaran hari ini saya merasa sangat seronok dan saya harap cikgu dapat buat kuis lagi lepas ini. Jadi nampak gaya macam cikgu cakap tadi lah, masa telah mencemburui kita, dan sebelum cikgu habiskan, cikgu nak rangkumkan segala apa yang kamu semua maknanya belajar hari ni lah. Okey, kamu semua hari ni sebenarnya belajar menjawab soalan secara berkumpulan, lakukan aktiviti secara berkumpulan. Apa lagi? Saling membantu satu sama lain lah dalam menyelesaikan masalah. Okey, faham soalan betul-betul, boleh jawab soalan betul-betul sama-sama. Sebab kita dengan adanya bantuan dari kawan kita ataupun orang-orang lain, kita akan ianya akan memudahkan urusan kita lah. Seperti mana yang kita tahu, hidup ni saling bergantung sesama manusia. Okey. Lepas tu cikgu nak beritahu lah, kalau setiap kali kita buat soalan ni, yang soalan percubaan ni, dari negeri sekian-sekian, dari tahun sekian-sekian, cikgu nak sebenarnya nak asah kebolehan kamu dan biasakan diri kamu dengan soalan ni untuk kamu jawab dalam SPM nanti.